Permit. Okey. Visa melancong je. Jadi dia boleh duduk 2 bulan je. Maknanya 2 bulan, sebulan kena keluar. Kena keluar balik, cop balik lah. 2 minggu sekali cop. So maknanya 4 kali boleh cop. 2 minggu. So maknanya sebulan cari duit, sebulan balik habiskan duit. Itu je rutin dia. Betul lah tu. Itu je rutin dia. Sampai ke satu tahap, bila saya rasa macam, aku ni sampai bila ni kan? Jadi saya macam cuba nak menyesuaikan diri balik dekat Malaysia. Macam mana aku nak hidup ni kan? Tapi bila saya macam saya dah okey sikit, dah tenang, saya pergi balik rumah saya tu, rumah flat tu. Bila saya sampai, saya ingat bapa tiri saya ada. Tapi tengok rumah macam dah bersita. Alamak. Dah rantai apa semua. Saya cakap, kenapa rumah kena sita? Takkan tak bayar. Dah kena palang. Rumah dah beli. Rumah beli dah habis bayar dah. Kenapa kena sita? Jadi ada jiran ni lah, Cik Teh saya panggil. Okey. Dia cakap, Pul, kau baru balik. Dia cakap, baru balik. Mana bapak saya? Tak ada, Pul. Dia dah pindah terus. Satu kontena barang semua dia ambil.